Assalamualaikum, selamat datang ke channel Razil Yaakob. Lama dah tak buat video, tapi sebelum tu tengok intro ni dulu. Stay tune. Okey guys, kita kembali lagi. Okey, lama dah aku tak buat video pasal Honda Dash 155 aku ni. Ini je lah, apa kau kata, motor kesayangan aku. Aku tak ada upgrade apa-apa lagi, masih sama lagi. Cuma adalah part-part yang dah tukar. Tapi set mirror ni aku pakai set mirror yang ori balik, sebab bila menunggang tak nampak kat belakang. Okey, tapi sebelum tu sila subscribe channel Razil Yaakob, like and share guys. Okey, thank you. Okey guys, itulah, aku minta kat korang doakan aku, semoga aku dimurahkan rezeki. Okey, aku plan nak beli motor. Ada motor yang aku minat, nak aku ceritakan dulu. Tapi lepas aku tengok cerita-cerita review-review dekat TikTok, YouTube, aku minat satu motor ni. Motor tu Superbad lah, Superbad 250. Okey, tapi motor apa aku tak boleh beritahu lagi lah. Yang ni dah koyak ni. InsyaAllah ada rezeki nanti nak tukar cover seat. Motor masih biasa lagi seperti dulu, tak ada apa-apa yang aku nak buat dah. Sebab apa, dah banyak dah aku tukar, dah tak perlu nak tukar apa-apa lagi. Biarlah macam ni dulu. Okey, dulu ada plan nak tukar exhaust, tapi kan tak boleh lah kan. Biarlah exhaust standard je, senang, tak bingit. Okey, macam biasa lah. Cuma ada satu masalah sikit. Tak tahulah apa yang leaking ni. Aku dah check dah. Dekat skru yang exhaust tu ada keluar minyak sikit dalam. Tapi tak tahu dia keluar daripada mana. Semua aku dah basuh balik dah, aku dah lap balik, aku check. Rasa ada yang itulah, tapi aku dah ketatkan dah skru tu. Masih keluar lagi minyak leaking ni. Nampak? Kadang-kadang masa aku nak keluar pergi kerja, penuh dekat lantai minyak. Risau juga kan. Tapi belum ada modal lagi nak servis motor lagi. Sebab motor aku ni pun dah lama aku tak servis ni. Lebih dah 3 bulan aku tak tukar minyak hitam ni. Risau juga. So, aku minta kepada korang lah, doakan aku murah rezeki lah, untuk aku buat sesuai sikit motor aku ni lebih baik lagi daripada sebelum ni. Okey, sampai sinilah cerita aku nak pasal motor aku ni. Sekali lagi aku minta, jangan lupa subscribe channel Razil Yaakob, like and share. Thank you guys. Assalamualaikum dan jumpa lagi.